Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palantau jalan-jalan episod yang ke-10 berkumandang. Kita packing barang dulu sebab kita nak berjalan ke Kedah Darul Aman. Kalau datang Kedah, korang jangan nak bersukaria sangatlah. Jangan nak rasa macam kita dah menang lawan PDRL 5-1. Korang rasa memegah hati ke apa ke. Relax, santai. Sebab kali ni Kedah dia akan turunkan skuad terkuat dia. Bukan lagi skuad bawah 23. Mana mungkin baru 3 yang nak main. Hari tu dah main, waktu main hari semalam, lepas tu nak main pula hari Jumaat. Oh memang tidak lah. Untuk kali ni ada yang bertanya barang-barang apa yang kalau tahu bawa kalau pergi away. So sebelum tu, siapa yang belum subscribe lagi Uncle Bayu Go, tolong subscribe. Siapa yang belum follow Uncle Bayu Go dekat TikTok, tolong follow. Like, share dan komen lah macam. Kau komen lah, support lah sikit. Siapa lagi yang kalau nak support kalau bukan korang? Betul tak? Alright. Tak ada apa, baju kena bawa. Baju ikut lah. Jangan pakai baju apa, kena tunggu lah daripada dia orang. Lepas tu seluar kena bawa. Seluar kena bawa. Yang dah dalam-dalam pun kena bawa. Laptop bawa. Datang laptop. Ni pun penting kena bawa. Wire ni. Satu beg charger. External. Token. Charger. Charger ni kalau kita tinggal ni, wih, memang dapat lah. Laptop. Ni pun penting. Ni. Nak cucuk SIM card. Nak cucuk memory card. Ini pun kena. Hari tu ada game mana aku tak bawa Menggagau. So bag makeup, bag camera. Itu saja. Kali ni macam pergi awal. Itu 10 nak gerak. So macam banyak baju kena bawa. Selalunya tak training dekat way. Kali ni esok training kat way. So baju training, bawa training kena bawa. What you want to say? To who? Everyone. To everyone. Nothing. We are going to Kedah to get the 3 points. I wish here to bring lucky to the guys. I will recover. I will try my best. We will see soon, of course. Bagaimana? Okay guys, kita dah gerak menuju ke Kedah Darul Aman. Berapa jam 12 jam. Campur tolak berhenti semua 12 jam. Semua happy, semua happy. Tu paling happy tu. Tu paling happy tu. Cakap apa? Time to sleep. Esok kita bercerita. Okay, pit stop pertama di Tol Karak. Ni legend. Berhenti kat tol. Beli kedai tu je. Cepat sampai. Dah cepat sampai Okay. Kita pit stop yang pertama. Jalanan masih jauh. Wih. Celik-celik mata je nampak sawah padi terbentang. Ini namanya kita dah sampai ke negeri Kedah. Pukul berapa? Pukul 7 sampai. Wish. Cantik weh. Tepat jam 8 pagi, skuad Seripahang FC tiba di Grand Alora Alustar. Perjalanan 10 jam daripada Kuantan, bermula jam 10 malam sampai di Kedah jam 8 pagi. Dahsyat. Macam-macam cara dah tidur. Bangun tidur, tidur bangun, bangun tidur.
Alhamdulillah, tepat jam 8 pagi kita sampai di Kedah, di Grand Alora Kedah. Alhamdulillah. Kali ni memang best lah, sebab dia berapa kali berhenti je dan tepat sampai. Cepat sampai, bukan tepat. Oi, mamai lagi weh. Itu weh. Tapi parok weh. Lepas main bola, waktu duduk lambat, kerem kaki. Alhamdulillah. So kita berehat dulu dan kita akan turun makan tengah hari. Ada training hari ni untuk aktiviti hari ni. Bye. Okey, kita dah sampai ke bilik. Hari ni tak ada view daripada lift kerana kesorangan. Daniel tak ada, dan tak siapa dah pegang kamera. Jadi time to rest. Jumpa sekarang. Kita akan ke padang training. Kat mana ni? Kita tak risau pasal padang training ni tau. Kita risau tu, lompat ni. Tu, atas tu. Hai. Angin kat sini macam kat Bangkok tau. Macam kat luar negara. Jadi harap cuaca molek lah ya. Kita nak training hari ni. Alright. Ukir namamu di awan guguran. Salah. Sambung ibu. Saya dah menyanyi. Kau tak sambung? Alah. Tolong aku tak. Kita bawa balik training. Tadi janjinya training gila-gila macam nak menang 10-0 pula. Sebab apa? Sebab analisis tak ada. Sebabnya tak ada. Selamat pagi Kedah Darul Aman. Seperti biasa, tim akan bangun pagi untuk morning walk, merenggangkan badan yang dah lama dalam bas dan untuk kita rasa cergas bagi perlawanan pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is match day dan kita baru saja habis morning walk. Suasana dalam tim Sri Pahang kali ini memang lain macam sikit. Mungkin dengan motivasi kemenangan ke atas PDRM dan juga Sri Pahang akan bangkit untuk terus mencabar tim-tim lain dan memperbaiki kedudukan. Di Sungai Petani, di Alustar Kedah kali ini hujan. Kita harap malam sekarang tak ada hujan, kita boleh dapat menyaksikan perlawanan yang menarik antara Sri Pahang menentang Kedah. Bagi teruskan sokongan kepada anda yang baru saja bertolak ke Kedah, hati-hati di perjalanan raya. Jangan memandu secara berbahaya. Bye-bye. Pergi sarapan dulu. Mesti menandatangan Baju untuk fan. Ini betul. Dia bagi bontot aku dah main je lah. Dia punya mamai tu sampai tak tahu dia pahala tu. Mamai. Untuk fan ni. Jam menunjukkan pukul 6.30. Jadi kita nak bersiap dah, nak turun untuk perlawanan Kedah Darul Aman menentang Sri Pahang di Stadium Darul Aman Kedah. Alustar. Perlawanan yang dikategorikan sebagai wajib juga untuk menang dengan momentum menentang PDRM. Tapi kita janganlah pandang sebelah mata. Ingat, orang lain pun ada kaki, ada tangan. Dia pun boleh main bola. Dan ramai yang beranggapan kita akan menentang bawah 23 dia. Tak cukup-cukup lah. Tak manis kemenangan. Kalau kita sambut kemenangan tu, bukan dengan lawan yang sebenarnya. Macam tu Biarlah kita menang dengan keadaan yang betul-betul kita menang. Jadi hari ni kalau ada penyokong-penyokong Pahang yang hadir ke Stadium Darul Aman, kita akan cuba cari 2-3 orang untuk kita teka gol, mencari pemenang
untuk episod yang ke-11. Ui, pejam celik. Kalau tahu jalan-jalan dah episod ke-11 dah. Betul tak? Ish, main macam tu. Tapi episod ke-11 ni, nak banyak-banyak episod, satu episod je yang ada pemenang. Apa pun, inilah rezeki namanya. Korang teruskan memberi sokongan, walaupun liga kita semakin hari semakin membimbangkan. Baru-baru ni keluar kat laman sosial, kelab-kelab yang dah keluar daripada Liga Malaysia. Macam-macam lah, Sarawak, Kelantan, Perlis, banyak lah. Dia nak menunggu-nunggu masa nak turun ni. Ada pula si Nading buat hal. Dia buatkan aku terjebak dengan permainan ni. Kepak, 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 kepak. Kepak, 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 kepak. Kepak, 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 kepak. Boleh terjebak pula aku kan. Bapak susah main rupanya. Kalau lah, menang juga. Terima kasihlah Nading. Mengisi masa lapang. Aduh, macam-macam lah. Okay? Jadi kita tunggu keputusan untuk perlawanan hari ini. Kami dah sampai ke Stadium Darul Aman. Do the best ni geng Galipeh. Ada pula geng KL situ. Oh, betul lah. Betul lah. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. 3 poin. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Okay. So, everyone, di Stadium Darul Aman. Comel tu. Padahal lembut sikit. So, sebab hujan, kat luar ada tasik. Pening kepala aku. Bye-bye. Korang memang baik. Geng-geng ni aku boleh shoot kat tanpa pakai jersey. Geng-geng ni je. Geng lain, tak ada jersey, tak ada. Oh, ya? Tak ada gambar. Itu macam mana korang dah ada titi. Itu yang kita nak dengar kan. So kalau korang ada titi, pada mana korang lah. Bye-bye. Sampai lah Syed ni. Betul lah dia kata nak datang, dia datang sungguh lah Aduh, orang hujan lah Selamat kita nak pergi sana kejap. Elephant Army in the house, guys. Siapa kata Elephant Army tak mampu nak hadir ke Stadium Darul Aman? Mereka hadir seramai-ramai demi pasukan tercinta, demi Pahang Darul Makmur. Well done, guys. Okey, kita jumpa. Kita nak tanya dia. Kita tanya dia berapa result ini. Kalau betul, adik dapat hadiah daripada Uncle Bayu Go. Tapi macam mana nak bagi? Pandai lah korang Alright. First, dah follow betul belum Uncle Bayu Go? Belum. So kena follow lah. Kena follow YouTube Uncle Bayu Go, TikTok Uncle Bayu Go. Okey, result. Kena follow lah Uncle Bayu Go. Okay. So result untuk hari ni, kalau betul, dapat hadiah daripada Uncle Bayu Go. Boleh. Result apa? Result 2-1. 2-1. 2-1. Siapa dua? Pahang 2, Kedah 1. Adik dia teka 2-1, Pahang 2, Kedah 1. Alright, selamat mencuba. So kena follow dulu. Ini. Okay, soalan yang sama untuk keputusan hari ni. Berapa result? Tak boleh sama dengan abang tadi ni. 3-1. Yang ni 3-1. 3-1. Apa? 3-1. Siapa 3? Pahang 3, Kedah 1. Okey. Pahang 4, Kedah 2. Pahang 4, Kedah 2. Ui, bijak ni. Memang bijak. Okey, adik ni seorang perempuan. Result untuk hari ni. 1-1. 1-1 Tak nak menang? Nak seri je Okey, baik. So 2-1, 1-1,
42 31. Alright. So kalau betul korang kena PM Uncle Bayugo dekat mana-mana laman sosial yang tadi. Gitu Alright. Thank you. Bye. Baiklah, telah berakhir perlawanan antara Kedah menentang Seri Pahang FC di Stadium Darul Aman dengan keputusan 2-2. Menentang sebuah pasukan yang baru bertraining. Okay. Nampak sangat dia orang sampai cramp, sampai injured sebabnya dia orang training box to box je. Dan kita yang cukup lengkap dengan training tak dapat nak menunjukkan aksi sebenar seperti mana perlawanan menentang PDRM tempoh hari. Kita patut menyalahkan diri kita, okay? Dengan hilangnya 3 mata, sayang. Memang sangat sayang. Mereka bermain mengikut apa yang dah dirancang untuk pasukan Kedah. Tapi kita macam struggle. Dan yang paling pasti, telah aku katakan pada awal, masalah kita adalah part pertukaran. Kalau tak salah tukar orang, lambat nak tukar orang. Itu yang pasti. Geng Kedah, dia orang tak ada fitness game. Jadi apa salahnya kita menggunakan pemain-pemain yang laju. Kiri kanan, kita ada Sarah, kita ada Syam, kita ada Baki Udin, kita ada Cik Gunan. Okay. Tak salah pun nak tukar. Tetapi yang pastinya ibarat seperti coaching, takut nak melakukan pertukaran dan tak percaya ke pemain. Kenapa ini berlaku? Sayang, memang sayang. Tetapi untuk Palatau episod yang ke-11, Palatau rasa ada pemenang untuk teka gol. Ada adik kecil kita yang berpakaian baju jersey latte tadi. Dia teka 2 sama kalau tak silap. Jadinya kepada adik ni, tolong PM Uncle Bayugo untuk dapatkan hadiah daripada Uncle Bayugo. So kepada anda yang belum subscribe lagi Uncle Bayugo, tolong subscribe, tolong follow di TikTok. Okay? Dan hanya perlu like and share. Komen apa yang korang nak suruh Uncle Bayugo ataupun Palatau kupas. Yang pastinya untuk episod akan datang kita akan kupas tentang jadual tak keluar-keluar. Kenapa? Misteri kan? Okay. Time untuk kita orang balik. Sekarang ni pukul 1. Jam 7 pagi dekat Sungai Buloh. Boleh. Subuh. Lepas tu landing ni breakfast pula. Tak tahulah sampai pukul apa. Yang mana ada orang dah tunggu, semua dah resah. Sebab bas tak gerak-gerak lagi. Ni dah 7.30. Kita delay perjalanan kita ni. Sambung tidur. Bye. Jam 11 pagi kami sampai di Kuantan. Akhirnya setelah 11 jam sampai juga ke Stadium Makmur ni. Ambil kereta, pecut balik tidur. Terima kasih kepada yang menonton. Bolehlah komen, bolehlah bagi pendapat untuk penambahbaikan Palatau Jalan-Jalan di episod-episod yang akan datang. Bye-bye guys.